Bahasa Melayu tahun 3, cerita Pak Pandia, episod 2. Selepas mendapatkan rawatan doktor, Pak Pandia mengambil ubat dan terus bergerak pulang ke rumah. Doktor kata 1 sudu setiap hari. Pada keesokan hari, Pak Pandia datang semula ke klinik dan ingin berjumpa dengan doktor dengan penuh marahnya. Tipulah doktor ini. Pak Pandia memberitahu doktor. Kenapa perut saya tidak sembuh? Malahan lagi sakit, doktor? Doktor menjawab, tidak mungkin, Pak Pandia. Doktor berasa hairan dan bertanya kepada Pak Pandia, sudah habis makan ubat ke, Pak Pandia? Pahit ke ubat itu? Pak Pandia menjawab, tidak pahit, hanya sudu terlalu keras. Makan sudu susahlah untuk saya. Rupa-rupanya Pak Pandia salah faham dengan maksud doktor. Sorry doktor, saya ingat makan sudu yang doktor bagi. Alahai Pak Pandia, saya suruh makan ubat, bukan makan sudu. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi, bye-bye.